Perasan tak, ada orang dia jual produk yang sama, tapi satu bisnes ni boleh meletup, satu lagi dia macam struggle gila, betul tak? Jadi dua-dua produk sama, dua-dua harga lebih kurang, tapi kenapa ada yang boleh buat 6 angka, 5 angka, dan ada yang satu lagi dia cukup-cukup makan je. Sebab masalahnya bukan pada produk, tapi cara dia buat marketing. Marketing ni bukan sekadar nak buat iklan atau post kat social media, tak. Tapi dia sebenarnya strategi macam mana nak buat orang percaya dan beli. Jadi dia ada 3 sebab lah. 3 sebab kenapa bisnes orang lain dia boleh meletup, tapi ada setengah dia masih stuck. Pertama sebab dia orang ni ada branding yang kuat. Jadi orang beli sebab trust, bukan sebab produk je. Sebab tu kalau nak orang percaya, kita kena selalu muncul dan engage dengan audience. Nombor 2, sebab dia orang guna hook yang power. Hook ni penting. Jadi kalau kau post dekat iklan biasa, orang skip. Dia orang ni diguna hook. Sebab tu orang stop scroll dan tengok sampai habis. Dan nombor 3 adalah dia orang ni dia rajin follow up. Sebab orang ni dia jarang beli first time dapat iklan. Jadi orang yang power ni, dia orang ni ada sistem. Dia ada automation untuk follow up sampai prospek tak boleh tahan nak kena beli juga akhirnya. Sebab tu kalau nak buat marketing ni tanpa strategi, memang buang duit je. Sebab tu ramai orang buat iklan tapi still tak ada result sebab dia tak faham benda-benda fundamental basic. Jadi kalau nak buat marketing ni dengan betul, dia kena fokus branding, buat hook yang tarik perhatian, lepas tu dia kena follow up sampai close sale. Kalau berjaya buat 3 benda ni, insya-Allah lah bisnes memang boleh naik 10 kali ganda lagi laju. Jadi rasa-rasalah antara 3 benda ni mana paling penting? Branding ke, hook ke, follow up? Cuba komen.